Malam 29 Julai 1997, Nancy Edelman, umur 48 tahun, seorang penulis drama, isteri dan ibu kepada 3 orang anak. Dia cuma nak keluar jogging sekejap je dekat Bryce Bayou, Houston. Dia kata kat suami dia, "I'll be back soon." Tapi dia tak pernah balik. Keesokan harinya, tubuh Nancy dijumpai di kawasan semak, tepi laluan jogging. Muka dia lebam, baju koyak dan tali kasut dia sendiri digunakan untuk mencekik dia. Polis jumpa saksi katanya malam tu ada lelaki berbasikal, pusing-pusing area tu, lakaran muka dikeluarkan dan nama Arthur Lee Burton mula disebut. Lelaki ni umur 27 tahun, sejarah ganas. Mula-mula dia nafi, tapi bila bukti makin banyak, dia mengaku dia serang Nancy dari belakang, seret ke semak dan mentamatkan nyawa dia. Tahun 1998, Burton dijatuhkan hukuman mati, tapi hanya Ogos 2024, selepas 27 tahun. Hukuman tu baru dilaksanakan. Sila follow Kisah Hitam untuk banyak lagi cerita hitam